Saya baru bayar habis loan rumah, memang menyesal beli rumah. Aduh, mari kita baca lagi. Rumah harga masa tu cuma 88k, monthly 500 lebih selama 25 tahun. Loan cuma 80% modal mula-mula campur S&P dan lawyer fee bagai dalam 20k. Emas sekilo baru 30k, sekarang 400k. Sekarang saya tak galak anak-anak saya beli rumah, more to saving je. Encik Azul last di komen. Tahniah Encik, bayar habis rumah. Ini tak ramai yang sekarang sudah bayar habis rumah kan? Kawan-kawan, anda baca, ini adalah contoh yang sangat jelas tentang opportunity cost atau cost lepas dalam ekonomi. Pendek kata, cost tersebut, cost lepas atau opportunity cost adalah sains di mana membuat sains pemikiran, sains pembuat keputusan, okay? Decision science. Apabila anda pilih satu pilihan, katakan pilihan A, anda lepaskan lagi satu pilihan B, okay? Jadi kita tak tahu adakah pilihan A akan lebih baik atau pilihan B lebih baik. Tapi pada masa tersebut anda perlu membuat keputusan kerana sumber-sumber anda terhad. Anda cuma ada banyak itu je duit tu masa tu. Dan anda kena pilih salah satu, tak boleh ambil dua-dua. Kalau ambil dua-dua, mesti dua-dua tak jalan. Okey? Pada mulanya anda kena pilih satu lah. Lepas dah stable, dah ada sedikit kejayaan, anda mungkin boleh pertimbangkan untuk pergi yang kedua, aset kelas yang kedua, atau fokus sepenuhnya kepada aset kelas yang pertama. Saya ada je kenal rumah pula kawan-kawan yang dari dulu lagi beli rumah sampai sekarang. Asyik beli je kerja dia, tak pernah berhenti. Covid ke tak Covid, malah Covid hentam lagi banyak, beli lagi banyak. Sebab pemaju ke lelong ke sangat murah kan, jadi mereka semua beli dia banyak. Dan apabila saya tanya, you tak pernah beli rumah, mereka kata rumah saya semua okey mah. Ada yang kosong, negatif, neutral, tak ada hilang, tak ada rugi. Ada yang positif sikit, tapi kerja saya makin lama makin baik, okey lah. Bisnes saya makin lama makin baik, okey lah. Mereka ada duit, mereka beli rumah. Ada duit, beli rumah, macam tu. Okey. Tapi ada juga yang ada duit, langsung tak nak beli rumah. Jadi apa yang saya nak sampaikan di sini adalah terpulang kepada anda. Anda boleh je ikut cara Encik Azullah sini, tak salah, tak betul. Okey. Masing-masing pendapat masing-masing, dan anda kena faham keputusan anda. Bukan hanya membabi buta ambil dan buat saja. Orang lain beli emas, you pun beli emas. Orang lain beli rumah, you pun beli rumah. Tak payah ikut orang lain. Ukur baju di badan sendiri. Pastikan anda betul-betul suka dan betul-betul faham apa yang anda nak laburkan. Tak kisahlah anda nak buat bisnes ini atau anda nak labur tanah, anda buat keputusan sendiri. Okey? Terima kasih.